Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM sedang dalam proses memperoleh pesawat kejung ringan FA-50M yang dibangunkan oleh Korea Aerospace Industry KAI. Pembinaan pesawat ini berjalan lebih pantas daripada yang dijadualkan dengan kemajuan melebihi 50% setakat ini. Projek ini merupakan sebahagian daripada usaha meningkatkan keupayaan pertahanan udara Malaysia. Kontrak bernilai RM4 bilion telah dimeterai antara Kementerian Pertahanan Malaysia dan KAI semasa 5-23. FA-50M milik Malaysia adalah varian paling moden jika dibandingkan dengan versi yang dimiliki oleh negara lain. Malaysia akan melaksanakan latihan juruterbang bermula awal 26 dengan menggunakan pesawat latihan lanjutan T-50 Golden Eagle. Pesawat ini bakal dilengkapi dengan teknologi terkini seperti radar AESA Phantom Strike dan pot sasaran sniper ATP untuk meningkatkan keberkesanannya dalam operasi tempur. Apakah kemajuan terkini projek pembinaan FA-50M? Pembinaan FA-50M telah melebihi 50% dan lebih cepat daripada jadual asal. Menteri Pertahanan Malaysia sebelum ini melaporkan kemajuan 39% ketika lawatannya ke Korea Selatan pada tahun 2023. Projek ini dijalankan oleh Korea Aerospace Industry KAI dengan pantauan rapi pihak Malaysia. Malaysia berharap proses penghantaran dapat dipercepatkan berbanding jadual asal pada tahun 26. Panglima TUDM dan pegawai kanan turut berada di Korea Selatan untuk memantau perkembangan projek ini secara langsung. Keunikan FA-50M Malaysia berbanding varian negara lain. FA-50M Malaysia adalah varian paling moden dan lebih canggih daripada varian FA-50 yang lain. Ia bakal dilengkapi dengan radar Aero Phantom Strike yang mempunyai keupayaan pengesanan dan penjejakan ancaman jarak jauh. Pesawat ini mempunyai sistem pengisian minyak di udara menjadikannya lebih fleksibel dalam operasi jarak jauh. FA-50M juga boleh melancarkan peluru berpandu dan bom berketepatan tinggi. Ia dilengkapi dengan pot sasaran sniper Advanced Targeting Pod ATP untuk meningkatkan ketepatan serangan. Latihan juruterbang. Latihan akan bermula pada awal tahun 26 dan akan melibatkan 6 orang juruterbang. Juruterbang akan menggunakan simulator canggih sebelum beralih ke pesawat sebenar. Latihan akan dilakukan di Pangkalan Udara Tentera Udara Korea Selatan ROKAF di Gwangju. Sebelum mengendalikan FA-50M, juruterbang perlu berlatih menggunakan pesawat latihan lanjutan T-50 Golden Eagle. Latihan ini penting untuk memastikan juruterbang bersedia sepenuhnya sebelum mengoperasikan FA-50M dalam perkhidmatan aktif. FA-50M merupakan langkah penting dalam memperkasakan pertahanan udara Malaysia. Dengan kemajuan pembinaan yang lebih pantas, pesawat ini dijangka dapat diterima lebih awal. Teknologi canggih seperti radar AESA Phantom Strike dan pot sasaran sniper ATP akan meningkatkan keupayaan TUDM. Latihan intensif akan memastikan juruterbang bersedia sepenuhnya sebelum mengendalikan pesawat ini. Malaysia juga berharap agar proses penghantaran pesawat dapat dipercepatkan sebelum tahun 26. Kejayaan projek ini menunjukkan kerjasama erat antara Malaysia dan Korea Selatan dalam industri pertahanan. FA-50M akan memberi kelebihan strategik kepada TUDM dalam menjaga keselamatan negara. Sekian, terima kasih. Tinggalkan subscribe. Jumpa lagi.